Babe, kita pun nak masa dengan diri kita sendiri. Statistik menyatakan kajian daripada National Institute of Mental Health menunjukkan orang yang spend masa berkualiti dengan diri sendiri kurang 35% risiko untuk burnout ataupun emotional exhaustion. Okey? Dan pada waktu malam, dirikanlah solat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Petikan ini daripada surah Al-Isra ayat 79. Bermaksud masa berkualiti bukan sekadar me time saja, tapi masa kita dengan Allah juga. Okey? Masa berkualiti dengan diri sendiri dapat membantu kita menurunkan hormon kortisol, iaitu hormon stres, dan menstabilkan tekanan darah. Apa yang kita boleh buat? Contohnya, setkan 30 minit me time setiap hari tanpa gangguan. Korang boleh buat aktiviti yang kita suka lah. Contoh journaling ke, melukis ke, jalan-jalan ke, mengemas rumah, memasak ke dan sebagainya. Dan luangkan 10 minit sebelum tidur untuk relaxkan diri kita. Korang macam tu ke?